Rakyat Malaysia yang parah ditembak individu dikenali di rumahnya di Golok, Thailand meninggal dunia malam 1 November. Bangsa Muhammad Fuad Fahmi Ghazali, 33 tahun, meninggal dunia jam 9 malam selepas mengalami kecederaan parah. Bangsa yang berasal dari kampung Kepas Apam mengalami kecederaan parah akibat terkena 18 tembakan. Ibu bangsa Zaitun Abdul Rahman, 64 tahun, berkata dia dimaklumkan oleh menantunya Wan Fatihah Mat Husin, 35 tahun, jam 9 malam 1 November. Katanya dia dimaklumkan mengenai kes tembakan jam 8 malam sebelum mendapat panggilan sekali lagi jam 9 malam mengatakan anaknya sudah meninggal dunia. Terdahulu media melaporkan bangsa cedera parah selepas ditembak seorang lelaki sejurus pelaku pertengkaran. Mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Sungai Golok dan suspek dikatakan melarikan diri dan meninggalkan sepucuk pistol di lokasi kejadian. Pembunuh sangat kejam apabila menembak suami bertalu-talu. Saya melihat suami rebah terus memeluknya, namun pembunuh masih melepaskan tembakan sehingga habis peluru. Demikian luahan Wan Fatihah Mat Husin, 35 tahun, iaitu isteri kepada Muhammad Fuad Fahmi Ghazali, 35 tahun, yang mahu ditembak di Sungai Golok petang 1 November. Wan Fatihah yang sangat mengandung itu mendakwa suaminya terkena 18 das tembakan selepas pemeriksaan dibuat di hospital dan kejadian itu didalangi dua individu. Menceritakan kejadian tragik itu, beliau berkata ketika kejadian dia dan suami sedang memasang kamera lita tertutup CCTV sebelum didatangi dua individu dan melepaskan tembakan ke arah suami dari arah belakang. Jelasnya, sebaik suami dibawa ke hospital, doktor yang merawat memaklumkan suami terkena 18 das tembakan sebelum disahkan meninggal dunia jam 9 malam. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Pasir Mas hari ini. Tajuk, bekas pemain import bola sepak Kelantan disyaki terlibat dalam kes tembak mati di Sungai Golok. Ringkasan berita. Polis Kelantan mengesahkan suspek dalam kes penembakan seorang lelaki Malaysia di Sungai Golok adalah bekas pemain import bola sepak Kelantan. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmad, menyatakan bahawa pihaknya telah melancarkan operasi memburu suspek yang dipercayai memiliki dua kewarganegaraan. Mangsa, seorang lelaki berusia 33 tahun, mempunyai 4 rekod lampau berkaitan kesalahan dadah dan memasuki Thailand menggunakan pas sempadan. Motif kejadian masih dalam siasatan pihak berkuasa Thailand. Mangsa, Muhammad Fuad Fahmi, ditembak 8 kali selepas berlaku pertengkaran dan disahkan meninggal dunia di Hospital Sungai Golok.